Nak sangat kan? Ambil ni. Hai korang, jom camping nak perkenalkan kemah A10 yang kita baru bawa masuk, iaitu Leisure Cabin A10 daripada Black Dog. Kita mula di bahagian dalam dulu. Ruang pengudaraan yang sangat baik, mempunyai 2 tingkap, 2 pintu di bahagian hadapan dan belakang. Kemah ini juga bersaiz 240 x 240 x 170 cm, sesuai untuk 2 hingga 3 orang dalam satu masa. Ada pintu. Of course lah ada jaring, double protection. Ini rangka kemah jika tidak menggunakan outer layer. Sangat kacak ya, sangat-sangat santai. Tapi bila hujan, outer luar jangan lupa pakai pula. Kang banjir kita juga dipersalahkan. Untuk di bahagian hadapan kemah, kita sediakan sekali 2 set pool untuk dijadikan pot lepak lah. Kita boleh letak 2 kerusi atau 1 meja. Boleh juga dijadikan ruang untuk memasak. Yang paling best, kemah ni berat dia 7 kilo saja. Untuk cara penyimpanan pula, cabutkan outer di bahagian atas dahulu. Zipkan semua bahagian tingkap dan pintu. Okey, untuk emas kemah ni, just yang tempat kita pump ni, just buka saja. Buka. Dan biar je dia jatuh. Okey. Biar je sampai dia kecut. Then, siap. Bila dah jatuhkan kemah, dah jadi macam ni, and then lipat macam biasalah untuk masukkan dalam beg dia. Untuk camper-campers yang ingin mencuba kemah ini, boleh Roger jom camping untuk sewa. InsyaAllah harga mampu bilik.